Halo semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang telah lama dinantikan oleh peminat otomotif Malaysia, Proton Putra. Adakah kup legenda ini bakal kembali pada tahun 2025? Jom kita selami sejarahnya, spekulasi yang beredar, dan perkembangan terkini mengenai model ikonik ini. Proton Putra adalah sebuah kup dua pintu yang dikeluarkan oleh Proton pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Model ini berasaskan platform Mitsubishi Mirage dan Lancer, serta dilengkapi enjin 1.8 liter dengan pilihan transmisi manual dan automatik. Proton Putra dikenali kerana reka bentuknya yang sporty serta pengalaman pemanduan yang menyeronokkan, menjadikannya pilihan popular dalam kalangan peminat kereta. Walau bagaimanapun, model ini akhirnya dihentikan dan sehingga kini, Proton belum mengumumkan sebarang rancangan rasmi untuk menghidupkan semula Putra. Namun, terdapat banyak spekulasi dan harapan daripada peminat untuk melihat kembalinya model ini sebagai sebuah kup moden. Sepanjang tahun-tahun lalu, beberapa pereka otomotif dan peminat telah mencipta konsep Proton Putra baharu. Pada tahun 2012, pereka terkenal Theophilus Chin menghasilkan lakaran konsep Putra berasaskan Proton Priv, yang mencetuskan keterujaan dalam kalangan peminat Proton. Kemudian, pada tahun 2021, Carlist Mai menerbitkan satu artikel yang membayangkan kelahiran semula Putra, kali ini menggunakan Jerry M. Grant sebagai asasnya. Reka bentuk konsep ini menampilkan elemen moden yang boleh menarik perhatian pasaran masa kini. Namun, penting untuk diingat bahawa ini hanyalah rekaan konsep bebas dan bukan rancangan rasmi dari Proton. Setakat tahun 2025, Proton masih belum mengumumkan sebarang perancangan untuk memperkenalkan semula Putra. Sebaliknya, Proton memberi tumpuan kepada pengembangan barisan model sedia ada dengan pelancaran beberapa model baharu dan versi facelift. Antara model yang disahkan untuk tahun ini termasuk Proton Saga Facelift, Proton Emas 5, dan Proton X 50 Facelift. Walaupun model-model ini memenuhi pelbagai segmen pasaran, tiada petanda bahawa Proton sedang membangunkan sebuah kup baharu atau menghidupkan kembali Putra. Impian untuk melihat Proton Putra kembali dalam bentuk moden masih menjadi harapan ramai peminat otomotif, terutamanya di Malaysia. Jika Proton memperkenalkan generasi baharu Putra dengan reka bentuk moden, enjin hibrid atau elektrik, serta teknologi canggih, ia mungkin menjadi pesaing hebat dalam segmen kup mampu milik. Namun, dengan tumpuan Proton pada SUV dan sedan, kebarangkalian untuk melihat Putra kembali dalam masa terdekat masih agak rendah. Apa pendapat anda? Adakah anda mahu melihat Proton Putra kembali di jalan raya? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak kemas kini otomotif yang menarik.